Oke, Assalamualaikum sejahtera ya. Sudah anda menonton sebuah filem, sebuah episod Korea bernama Made in Korea. Okey. Ini sebuah rancangan Netflix yang baru ditayangkan baru ni lah. So, dia mendapat 7.3 dapat rating seluruh overall dunia. Dan filem ini saya akui sebuah filem yang cukup bagus. Terdapat 6 episod. Setiap episod dia kurang 50 minit lah. So, saya menonton dalam 2 hari. Saya tengok habis ada 6 episod. Dan cerita ni memang terbaik lah. So cerita ni berkenaan dengan seorang ejen KCIA lah, Korea Central Intelligence Agency lah, di mana dilakukan pada tahun 1970-an lah, di mana KCIA ni adalah sebuah agensi untuk tangkap sesiapa yang orang kata bersebahat dengan komunis lah. Sebab masa tu Korea baru berperang kan dengan Korea Utara. So sesiapa yang disyakkan tangkap lah. So kuasa dia adalah tinggi. Dan dia umpama semacam melindungi presiden lah. Pada masa itu presiden di Korea mempunyai kuasa yang tidak terbatas melalui KSA. Okey. So nak ada cerita dalam cerita ini tentang ejen KSA namakan Baik Kite. Kita bagi Kite nama dia. Di mana dia merupakan seorang ketua jabatan untuk Busan lah. Dan beliau ni sedang cuba untuk mengambil alih perusahaan membuat syabu atau dadah di Korea dan untuk diekspor ke Jepun. Okey. So ini cerita dah bagaimana dia membuat satu perancangan supaya dia menjadi pengedar terbesar untuk menjual dadah ekspor ke Jepun. So dalam cerita ini banyak berlaku orang kata dia punya cabaran dia lah untuk menjadi seorang orang kata pengedar terbesar di Korea lah. So kita ni menyalahgunakan kuasa dia lah, di mana dia telah bersebahat dengan satu geng manji dan menggunakan Kang, seorang ketua geng di situ, Kang nama dia, untuk menyalahkan bisnes dadah di sana lah, supaya dia punya orang kata belakang dia lah, orang tak tahu dia yang buat sebenarnya. Tapi pada yang sama juga terdapat seorang pendakwa di Korea yang bernama Jang Geon-yung. Okey, kita bagi Jang je lah. Di mana dia berusaha untuk menangkap kita ni lah, yang hendak menjual dadah ni lah. Dan kita pun sakit hati lah kan. Dia pernah tangkap si Jang ni masuk ke pusat siasat, tangkap adik dia, nak tuduh dia sebagai bersebahat. Tapi dia masih lagi degil lah. Dan pada yang sama jugalah, dia bergani kerana dia dilindungi oleh susuha kanan peribadi presiden lah, dinamakan sebagai Naha, Mr. Naha nama dia. Okey. Dan untuk kita ni pula, dia orang kata dilindungi oleh dia punya bos lah, Cheon, bagi bos sebagai Cheon. So artinya berlaku pada masa juga ini ada berlaku orang kata politik punya pergaduhan untuk siapa paling bawah lah. So mangsa-mangsa dah kita Jang semua jadi orang-orang bawah adalah jadi mangsa dia, siapa yang kuat dia akan dapat. Okey. So cerita ni cukup menarik lah, saya kata di mana Jang ni cuba upaya untuk menangkap kita, dan kita supaya untuk mengelak lah, dia tidak tak bunuh kita, tak bunuh Jang. Dia hanya kata tangkap dah, sesat dah lepaskan dia. Tapi Jang degil dicebahat lah dengan setiausaha kanan presiden untuk nampak sokongan, sanggup minum air pada kasut dia untuk menangkap kita ni kan. Dan dalam cerita ni kita lihat akhirnya lah Jang ni tidak dapat menenangi kita ni. Bukan sebab salah satu sebab dia punya kuasa, tapi dari segi cerita ni dia punya plot dia memang cukup hebat lah. Bagaimana dia mengelak daripada tak ditangkap oleh Jang, bagaimana dia memanipulasikan sistem dalam kerajaan untuk dia menjual dadah tersebut. Memang cukup bagus dalam ceritanya. Dalam cerita cukup serius lah, tak ada kakak-kakak, tak ada apa. So akhir Jang ketangkap lah, ditangkap sebagai orang kata sebagai untuk menjual dadah. Dia pula diketuai dadah dan juga dia boleh merasuah. So dia kena tangkap akhirnya lah. So dan kita pula secara tak langsung dia telah jadi pengarah kisah di Busan. Okey, itu ending dia lah. Dia sukses lah kat situ. Dan apa saya lihat cerita ni, pelakon ni menghandal lah, seperti kita dah oleh Yubin
Manakala adik dia pula dilema, adik kita ni ada masalah dilema kerja di tentera, ada dilema bagi sebagai Wuduan, pelakon hebat, dan untuk orang kata kalau Yakuza di Jepun, ada perempuan tu pun hebat berlakon. So seluruhannya saya cerita ni memang tip top lah. Saya tengok terus menerus lah. Sebab cerita ni dia saya rasa impact yang tinggi pada masa macam mana dia kau terbang kena mula kau terbang kena hijack, macam mana kita selesaikan masalah tu, kemudian bagaimana Jang berjaya orang kata menangkap kita, menjual dada ni, dan macam mana kita menggunakan muslihat untuk mengatasi masalah ni, serta ketua-ketua di atas tu kan makan sama makan, dan siapa yang menang untuk lawan sama sendiri, ada teknik yang digunakan. Orang kata ni semua orang kata tindakan yang ambil dalam filem ni adalah semua para sidong bahaya tau. Jadi mati, tak jadi naik. Macam tu cerita dia. Dan saya cakap kalau anda menonton filem ni kerana memang rating 7.3. Okay, so filem ni made in Korea berkenaan dengan penjualan sabu oleh ejen KSA dan seorang pendakwa untuk mendakwa dia. Lepas yang sama juga berlaku orang kata konflik politik antara ketua dan atas untuk bunuh sama sendiri, dan siapa yang menang, siapa yang kalah anda lihat nanti di sini Cerita ni penuh dengan impact, penuh dengan orang kata emosi, penuh dengan kata tanpa belas kasihan, kejam, hati yang keras, bunuh bos sendiri, tembak bos sendiri kan. Semua ada berlaku di sini lah, bagaimana dia melepaskan diri lah. Memang cukup hebat cerita ni. Dan dengan kabar filem ni dah meletup, dan dengan kabar pada hujung tahun 26 ni mereka dah buat season 2 made in Korea. Okay, so anda boleh tengok trailer dia, dan saya beri rating untuk saya personally, saya beri rating 9.5/10 lah. Filem ni memang cukup hebat. Memang penuh dengan aksi-aksi tak ganas, tetapi aksi-aksi yang padat dengan plot twist tu lah. Kalau kita biasa menonton filem, kita nak satu kelainan, ini kelainan anda balik nanti kalau menonton filem ni So mengenai inilah jalan cerita dia. Nampak simple, tapi anda menonton nampak cukup hebat sekali. 6 episod ada lebih kurang 6 jam lah nak menonton terus menerus. Alright, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.